kereta api laluan bawah tanah daripada stesen kereta api. Kalau korang naik kereta api lalu sinilah tuan-tuan. Belah ni. Dan kita ke Pekan Lama Tanjung Malim ni tuan-tuan. Sana. Nak pergi mana? Ni nak balik. Pergi lorong belah sana dulu. Okey, Assalamualaikum. Macam biasa, jumpa lagi kat channel Abang Edi. Hari ni kita explore Pekan Lama Tanjung Malim. Ni kedai mi kicap. Siapa tahu nama tadi. Kat kedai ni banyak lah rider datang untuk bersarapan pagi kat kedai ni. Kedai mi kicap. Jadi kita nak explore Pekan Tanjung Malim ni ya. Lupa dia Tanjung Malim ni. Okey, ni Pekan Lama dia. Kita akan start arah ke sana lah. Sampai kita explore jalan belakang. Okey, banyak pula kereta ni. Kita nak explore jalan belakang. Wah, banyak pula kereta. Apa dia? Jadi tuan-tuan, hari ni kita berada di Pekan Tanjung Malim. Sebuah pekan lama di negeri Perak ini. Kita memang buat video di pekan-pekan lama. Jadi hari ni kita ada di sini. Ini lorong seni di Pekan Tanjung Malim ni. Ya. Kita akan masuk daripada depan sana lah ya, depan sana. Ini kita nak tunjuknya bangunan lama dulu. Kita akan masuk ke daripada sebelah depan. Ini bangunan lama. Pekan Tanjung Malim ni lebih popular ataupun dikenali sebagai Pandan Pendidikan ya. Kerana di sini banyak dengan universiti dan pelajar-pelajar yang berada di sini untuk belajar. Jadi kita nak explore pekan ni lama je lah. Kita tak explore universiti tu semua. Tengok bangunan lama di Pekan Tanjung Malim. Bangunan lama. Sebelah sini dah bangunan moden. Bangunan lama sebelah sini. Dan Pekan Tanjung Malim ni juga dikenali sebagai Proton City di Tanjung Malim ni. Tuan kat depan sana stesen bas lama Tanjung Malim. Jadi hari ni hari Sabtu, nampak agak sibuk sikit lah di Pekan Tanjung Malim ni. Nanti kita ke sebelah kiri dan kita kita tengok lorong seni di Pekan Tanjung Malim. Tuan.
Yang atas tu dah tak guna lah, saya ingat. Bangunannya dah rosak semua. Yang di bawah masih digunakan lah untuk untuk berniaga. Yang belah sana tu dah tak guna dah. Mari. Kira-kira Pekan Lama Tanjung Malim ni besar juga tuan-tuan. Ini bangunan lama di Pekan Tanjung Malim. Siapa ni Ahmad Bustamam, tokoh sastra warga negara. Ni lorong seni Mualim. Di belah sini Pasar Mini. Kita tengok street art kat belakang ni gini. Saya tak masuk lah. Cantik juga. Apa tu? Pelanter. Ni lorong seni di Pekan Tanjung Malim. Tapi saya lebih obses pada bangunan lama. Kurang minat sikit untuk murah-murahan. Jadi kita lihat bangunan lama di Pekan Tanjung Malim. Ini lagi bangunan lama dia. Sana kedai nombor ekor pun ada. Stesen bas kat depan sana. Bangunan lama di Pekan Tanjung Malim. Okey. Bangunan lama dah habis, kita ke bazar dia pula. Tapi belah belakang masih lagi ada berat lah. Ya, kategori bangunan lama jugalah sebelah belakang. Ya, sebelah ni tak ada. Sebelah belakang ni kategori ini jugalah. Okey. Itu saja bangunan lama yang dapat kita ambil daripada sini juga. Ya. Kita nak ke arcade sebelah sebelah sini ada lagi orang jual motor. Kita pergi arcade niaga Tanjung Malim, depan sana. Ni lain pula lah video dia. Kat sini masih ada lagi kedai lama lah, kedai papan.